minit hari ni. Okey, hari ni saya nak jawab soalan ataupun saya nak bagi satu tips ataupun saya nak kongsi hari ni. Okey, punca masalah aircon tengah hari panas tapi pada waktu malam aircon sejuk pula. Jadi bila kes macam ni kita nak baiki aircon pun rasa macam serba salah. Sebab dia macam tak rosak, betul tak? Tapi bila tengah hari je dia kurang sejuk. Tapi bila malam dia sejuk. Nak tahu apa puncanya? Jom saya tunjuk. Kebanyakan kes yang macam ni semuanya berpunca daripada ni expansion valve dia ni. Biasanya inilah punca bila kita aircon kita okey, sistem aircon kita cantik tapi kes dia waktu tengah hari panas, waktu malam sejuk. Ni biasanya benda ni sama ada dia kotor ke, sama ada dia rosak ke. Okey, expansion valve ni kalau nak faham senang je. Anggaplah dia macam kepala pipe rumah kita. Bila customer datang, saya selalu cakap, expansion valve ni peranan dia macam kepala pipe rumah kita. Kita buka dia punya kepala, air mesti keluar. Kalau kepala pipe tak cantik, kita buka lah besar mana pun, air keluar sikit je, nyik keluar. Betul tak? Jadi, keadaan dia lebih kurang sama dengan keadaan expansion valve ni. So, apa nak kena buat? Okay, pertama, kalau dia tak teruk, kalau sistem okey, anda boleh cuba flushing dulu. Okay, tapi kalau lepas flushing tak okey atau jadi balik, memang anda kena tukar dia. Ini. Okay, ini kalau sistem aircon kita menunjukkan bacaan yang normal, semua normal. Biasanya inilah punca dia. Dan anda boleh tukar benda ni. Okay, so kalau kereta anda ada masalah aircon tak sejuk, masalah aircon tak settle, boleh bawa datang ke PZ Motorsport Sunway Post. Selamat hari ini settle.